Selamat kembali. Pernah tak anda terfikir, kat mana sebenarnya garisan yang memisahkan kebebasan pribadi kita dengan peraturan masyarakat? Itulah persoalan besar yang akan kita bincangkan hari ini. Satu tindakan pengimbangan yang sebenarnya sentiasa berlaku di sekeliling kita. Inilah dilema utama dia kan. Kita semua mestilah nak bebas, nak buat pilihan sendiri. Tapi pada masa yang sama, kita ni hidup dalam masyarakat. Jadi persoalannya, kat mana sebenarnya garisan tu bermula dan berakhir? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, jom kita pecahkan benda ni. Di satu pihak, kita ada keinginan individu. Ini pasal kebebasan kita untuk memilih, untuk hidup dengan cara kita sendiri. Tapi di pihak yang lagi satu, ada kepentingan masyarakat. Maksudnya keperluan untuk pastikan semua orang selamat dan hidup dalam harmoni. Dan ya, dua benda ni selalunya akan ada pertembungan. Jadi, macam mana kita nak selesaikan pertembungan ni? Macam mana nak cari titik tengah? Nak cari keseimbangan tu? Sebenarnya kan, ada satu prinsip yang sangat penting yang boleh jadi panduan kita. Dan prinsip tu sebenarnya sangat ringkas. Orang panggil ia prinsip kemudaratan. Ideanya macam ni. Anda bebas buat apa saja yang anda suka. Tapi ada satu kecualian yang besar. Iaitu, selagi tindakan anda tu tak berisiko membahaya atau memudaratkan orang lain. Inilah dia garisan penentunya. Jom tengok beberapa contoh supaya lebih jelas. Pilihan anda nak makan apa, nak kerja apa, atau apa hobi anda, semua ni tak kacau sesiapa pun. Jadi, kerajaan tak perlu masuk campur. Tapi, bila kita cakap pasal benda macam larangan dadah, kawalan senjata api atau undang-undang lalu lintas, kat sini ada potensi bahaya yang jelas pada orang lain. Sebab itulah perlu ada peraturan. Okey, prinsipnya nampak mudah kan? Jangan mudaratkan orang lain. Tapi, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan mudarat atau ham tu? Adakah ia cuma pasal cedera fizikal? Di sinilah perbincangan kita jadi lebih mendalam sikit. Secara dasarnya, kemudaratan ni merujuk kepada apa-apa sahaja tindakan yang bagi kesan negatif kepada orang lain. Dan kesan tu mestilah cukup serius sampaikan ia jadi satu justifikasi untuk kita hadkan kebebasan seseorang. Itulah asasnya. Dan kalau kita tengok, maksud kemudaratan ni sebenarnya luas. Ya, sudah tentu ia termasuk kecederaan fizikal. Tapi ia juga merangkumi kesan material. Contohnya, kalau harta benda atau kewangan seseorang terjejas. Lepas tu ada kesan amenity. Bayangkan jiran pasang muzik kuat-kuat sampai anda tak boleh tidur malam? Itu pun dikira kemudaratan. Dan yang paling kompleks, kesan emosi and psikologi. Yang ini memang selalu jadi topik perdebatan sebab ia tak nampak tapi kesannya tetap ada. Selain mudarat kepada individu, ada juga mudarat pada tahap komuniti. Pertama, kemudaratan struktur, di mana tindakan seseorang tu boleh rosakkan fungsi masyarakat. Dan kedua, kemudaratan terkumpul. Ini menarik. Contohnya, kalau seorang buang sampah merata-rata, mungkin tak ada kesan sangat. Tapi bayangkan kalau sejuta orang buat benda yang sama. Itu dah jadi masalah besar untuk semua. Okey, sekarang mari kita kaitkan semua benda yang kita dah bincangkan tadi. Kita dah tengok konflik, prinsip penyelesaiannya dan definisi mudarat tu sendiri. Sekarang, jom kita buat satu rumusan. Jadi, apa intipati utamanya? Ada 3 perkara penting yang perlu kita ingat. Pertama, sebagai individu, kita bebas buat keputusan sendiri. Kedua, tapi kebebasan tu tak mutlak, ia ada hadnya. Dan ketiga, had ataupun sempadan itulah yang kita panggil kemudaratan. Kerajaan hanya akan bertindak bila garisan itu dilintasi untuk melindungi kita semua. Dan ini membawa kita kembali ke titik permulaan. Pertembungan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat ni akan sentiasa wujud. Ia lumrah hidup bermasyarakat. Apa yang penting bukanlah untuk hapuskan konflik ni, tapi untuk kita uruskannya dengan baik, menggunakan prinsip kemudaratan tadi sebagai kompas kita. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba kita lihat undang-undang dan peraturan yang ada di sekeliling kita sekarang. Pada pandangan anda, adakah kita dah berjaya capai keseimbangan yang betul? Atau mungkin neraca tu lebih berat ke satu-satu belah? Tak ada jawapan yang mudah untuk soalan ni? Fikir-fikirkanlah ya. Terima kasih kerana sudi mendengar.